kat sini fail tau. Alright. Yes. Okay, sekarang ni di depan kami ada tim Voucher. Voucher. Tim Yellow Band. Tim Plastic. Alright. So, sekarang ni korang dah tahu nak buat apa? Okey, tak. Tak tahu. Sebab saya nak explain lagi. Okay, Aisyah explain sikit. Okey, simple saja. Untuk game ini simple je. Yang mana yang korang nampak atas meja korang ni, korang kena buat bag. Buat handbag yang menggunakan kreativiti dan juga saya sendiri yang akan jadi penentu markah. Setiap hasil kreativiti korang, sebab setiap kotak ni dia ada juga brand berjenama. Apa ni? Apa Zindo. ni? Cuba teka. Zindo. Zindo. Aroma perfume. Yes, masa yang akan diberikan adalah 2 minit saja. Jadi korang dah ready ke belum? Dah. Okey, dah ready? Dah, sudah. Alright. InsyaAllah. Nak dengar sorakan paling meriah tu? Dah ready belum? Sudah! 2 minit bermula sekarang. Let's go. Go. Kena buat handbag. Buat bag. Dalam tu Apa-apa je, janji boleh carry ya. Ingat 2 minit. Jadikan dia macam handbag. Boleh carry. Jadikan bag, boleh gantung. Janji tak jatuh dah. Idea lain. Okey. Ingat, boleh gunting. Ada seletip. Boleh? Ada tali. Buat je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So cara untuk kita iktiraf pemenang tu, yang pertama kita kena angkat beg tu. Kalau produk dalam tu tak jatuh, dia lah pemenang. Yes, betul. Dan kalau nak tahu Imran, sekarang ni yang depan mata saya dia Team Flasher, dia orang menggunakan kreativiti yang lain macam. Oh, lipat origami. Wow, origami. Ini kalau kita tengoknya macam paper plane. Paper plane Kan? Okey, kita ada 1 minit 10 saat sahaja. 1 minit 10 saat sahaja. Sabarlah, jangan negan-negan lah. Cepat, ada 1 minit je lagi tinggal. 1 minit je. Tak boleh. Okey, yang belakang ni Woi, tim Voucher kemain seletik sana, seletik sini. Okey, make sure orang punya hasil tu nampak seperti handbag. Nampak juga lebih tahan lah. Menekan dia kukuh. Bocor. Kukuh. Kalau dia bocor sebab ada kita. Make sure kena ada. 40 saat sahaja. 40 saat sahaja. Come on. Oi, nampaknya masih ada dalam kabut. Sambil-sambil tu juga anda boleh vote ya. Yang mana tengah menonton dekat Teacher Shop _my kena vote pilihan-pilihan player kegemaran anda. Yes, kita ada juga most supporting player. Ini adalah untuk individu. Kita juga ada most FYP player. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, stop. What you doing now? Okay. Alright. Okay, stop. Okay, sebelum tu masing-masing sila tunjukkan hasil kreativiti anda. Kita nak mulakan dengan Team Voucher. Tunjukkan anda punya hasil. Okey, pusing sikit. Bag ni luas. Bag ada macam-macam Soalnya bag. kita dah dapat memang ada goyang. Bahagian bawah, tunjuk bahagian bawah macam mana Bawah dia macam Ini macam foil. yang penting kukuh. Yang penting kukuh. Kabel. Baik. Okey, ini Dalam ada Zindo. okey, ni dia punya macam pasal lah kan. Tapi sebenarnya kreatif lah. Dalam tu. Senjata dalam tu. Nampak tak? Okey, next one. Kita nak tengok yellow bag. Yellow bag. Dah cukup. Macam kita open tu. Okey, open. Tunjuk sikit kat kamera. Sangat tidak meyakinkan. Ya Allah. Bersetar. Tahu PC dalam tu. Okey, jangan jatuhkan produk. Kalau jatuh produk tu, Habis. maka anda tersingkir. Okey, kita nak teruskan. Ni Team Flasher. Okey, ini barang collab. Lagi. Okey, tunjuk dalam tu, tunjuk dalam. Jatuhlah ya Allah, jatuhlah. Tolonglah jatuh. Boleh Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Posing. Okey, tadi kita dah minta penonton untuk undi. Diorang punya hasil Nombor 2 menjadi dah. Dan kita dapat jawapan. Okey, kita dah tahu dah siapa pemenangnya. Betul. Okey. Tim siapa? Kita ada satu punya result. Alright. Dan yang pertama, okey, kita nak umumkan pemenang untuk game
Kid Assembly adalah tim Flexi. Alright, nombor 2 yang siapa? Nombor 2 adalah tim Voucher. InsyaAllah. Okeylah, kita kena berikan tepukan yang gemuruh juga untuk tim Yellow Bag. Tahniah. Paling penting korang punya kreativiti masing-masing berbeza-beza. Siapa yang buat? Okey, dan sebenarnya kita ada setiap kali pemenang kita akan ada reward, betul? Betul. Kita ada reward. That's why kita buat game ni. Jadi bukan saya saja. Sekarang ni pun dah ada satu tim yang tersingkir. Dan pemenang kali ini akan dapat barang yang sangat berguna untuk disabotajkan. Iaitu Reflexology Slipper. Ya, betul. Dan disebabkan korang menang. Betul. Sakit tu. Itu adalah untuk orang kata dia punya ni lah. Dia punya sendi tapi bagus. Itu kira dia punya punishment lah. Punishment, betul. Alright. Bila dapat je slipper Reflexology. Reflexology. Yes. Okey, bila awak pernah pakai tak slipper reflexology ni? Pernah pakai? Saya pernah pakai. Saya tak pernah pakai sebenarnya. Sebab saya tak tahan sakit. Tapi saya bolehlah duduk atas batu-batu yang sakit tu kan. Itulah dia. Sebab kan game kali ini dia agak sukar. Sebabnya anda kena melibatkan tenteng. Ada lompat sikit. Okey, itu game yang seterusnya lah. Itu game yang seterusnya. Tapi sekarang ni kita nak bersama dengan Ayah dan juga